We have so many races, so many keturunan. Nombor 4, kita mahu Jabatan Imigresen memperkuatkan lagi penguatkuasaan mereka, menangkap orang tanpa izin, datang tanpa izin. Kerana kita tidak mahu negeri Sarawak macam negeri Sabah dibanjiri oleh orang asing sampai orang tempatan pun tidak ngaji. We don't want to be like Sabah until the problem is almost insoluble. Prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada berubat. Jikanya, ini nombor 5, jikanya kita mengeluarkan kuasa elektrik dengan adanya empangan air bakul, burum, batang air, supaya kos kuasa elektrik murah untuk syarikat-syarikat asing, syarikat Korea kah, syarikat China kah. Mengapa kita tidak boleh menurunkan harga elektrik untuk orang kita pun di Sarawak itu? Itulah sebabnya tempoh hari